Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teguh rukun negara bahasa bangsa Madani. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Pelayan Hakim yang segala. Seterusnya, warga maya yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera dan salam satu Nusa. Berdirinya saya di sini bukan sekadar untuk melontarkan mana, tetapi untuk membedah sebuah manifestasi jiwa bangsa, rukun negara. Bukan sekadar 5 baris kata yang dicetak belakang buku latihan sekolah. Malah, ia adalah perlembagaan hati yang mengikat nadi rakyat Malaysia. Hari ini, kita bicara tentang bersama membina negara bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, negara bangsa bukanlah sekadar entiti yang statik. Ia adalah sebuah peradaban yang sedang bernafas. Jika diimbas kembali, tatkala negara kita dirundung pada perkauman pada tahun 1969. Rukun negara lahir sebagai penawar yang memayungi keresahan jiwa. Sesuai dengan kata-kata sarjana Mesir Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, beliau berkata, kekuatan sesebuah negara itu bukan terletak pada kekayaan buminya, tetapi pada asabiah atau semangat kebersamaan yang utuh antara rakyatnya. Inilah semangat yang saya ingin kupas. Hadirin sekalian, pertama, kepercayaan kepertuan akar peradaban. Hakikatnya, dunia hari ini sedang bergelut dengan krisis kekosongan makna. Kajian oleh Pew Research Center 2024 mengenai Global Religious Landscape menunjukkan bahawa negara yang mempunyai tahap kepercayaan agama yang tinggi dalam masyarakatnya cenderung mempunyai kadar jenayah sosial yang lebih rendah. Di Malaysia, pegangan kepada prinsip ini adalah benteng daripada keruntun akhlak yang melanda dunia moden. Inilah bukti nyata bahawa peradaban yang bertunjangkan ketuhanan adalah peradaban yang stabil di mata dunia. Hadirin sekalian, kedua, keluhuran perlembagaan wacana Nusa. Menurut laporan World Justice Project WJP Rule of Law Index 2025, Malaysia terus mengekalkan kedudukan yang kompetitif di rantau Asia Pasifik. Keupayaan kita menduduki kedudukan ini adalah cerminan kepada kepatuhan rakyat terhadap keluhuran perlembagaan. Seperti kata pendeta Zaabah, bahasa dan budi adalah jiwa bangsa. Namun, undang-undang adalah pagar yang menjaga maruah bangsa tersebut. Apabila kita mematuhi undang-undang, kita sebenarnya sedang membina tembok pertahanan negara daripada anasir yang cuba meruntuhkan struktur sosial kita. Tanpa perlembagaan yang luhur, negara kita akan menjadi kapal yang kehilangan nahkoda, hanyut di badai gelombang ketidaktentuan global. Hadirin sekalian, ketiga, kesopanan dan kesusilaan cermin jati diri. Dalam era digital yang penuh dengan retorik kebencian, Digital Civility Index DCI oleh Microsoft baru-baru ini telah meletakkan Malaysia dalam kategori yang semakin meningkat tahap kesantunannya berbanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa budaya sopan kita boleh menjadi perisai dalam ruang cyber. Kita membina negara bangsa bukanlah sekadar mengangkat pedang, tetapi kita mengangkat budi dan adab. Kajian daripada Institute for Democracy and Economic Affairs, IDEAS, turut menegaskan bahawa modal sosial yang tinggi lahir daripada sikap saling menghormati serta mampu meningkatkan produktiviti ekonomi sebanyak 15% secara jangka masa panjang. Kesopanan bukan sekadar adab di mulut, ia adalah aset ekonomi yang maha hebat. Hadirin yang budiman, sebagai penutup ingin saya tegaskan, membina negara bangsa bukanlah kerja sehari dua. Ia adalah amanah yang diwariskan dari zaman silam untuk kita terjemahkan pada masa hadapan. Maka, ayo, marilah kita bersama-sama menjadikan 5 prinsip ini sebagai nadi dalam setiap langkah kita membina Malaysia yang gemilang. Sekian, terima kasih.